What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. So guys, sejak dari dulu lagi dunia One Piece penuh dengan misteri. Of course, for sure, memang itulah menyebabkan kita semakin lama semakin sayang dengan siri ni. Sebab kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku kepada orang itu, apa sebenarnya yang berlaku dekat tempat itu, apa yang sebenarnya berlaku dalam situasi, keadaan, suasana itu dan sebagainya. Tapi antara yang paling pelik ialah sebab sebenar Goldie Roger memulakan Great Pirate Era. Kita selalu dengar bahawa dia nak bagi orang lain merasa kebebasan, nak bagi generasi akan datang cari One Piece. Tapi rupa-rupanya melalui chapter 1163 ada teori yang lagi gila. Roger sebenarnya mulakan era Lanun bukan sebab suka-suki, tapi sebab dia nak selamatkan dunia daripada Imu. Yes, daripada Imu, pemerintah yang wujud dalam bayang yang ada kuasa pelik bernama Domi Reversi dan mungkin jadi ancaman paling besar, paling akhir dalam siri ini. Teori ini bukan sahaja buat peminat terkejut, tapi juga bagi jawapan kenapa The Pirate Age itu sendiri macam puzzle yang selama ini kita tak tahu jawapan sebenar. Alright, point yang pertama adalah kenapa era Lanun jadi penghalang terbesar untuk ambisi jahat Imu. Chapter 163 mendedahkan sesuatu yang menarik. Imu pernah guna kuasa Domi Reversi pada Zebek semasa insiden God Valley. Tapi peminat mula perasan satu benda pelik. Kenapa Imu baru gunakan kuasa tu pada Zebek bila dia ada di God Valley? Padahal diorang ni dah pernah berjumpa sebelum itu. Dari sini muncul teori bahawa Domi Reversi hanya berfungsi kalau Imu berada di tanah kelahiran seseorang. Dengan kuasa tu, Imu boleh tukar penduduk kampung atau bangsa tertentu menjadi makhluk iblis. Tapi hanya kalau mereka ni berada di homeland masing-masing. Jadi ini bermakna Imu tak boleh sembarangan guna kuasa tu di mana-mana sahaja. Di sinilah pengumuman Roger tentang era Lanun jadi plot twist. Bila Roger memulakan Great Pirate Era dan menggalakkan orang kuat seluruh dunia tinggalkan kampung halaman dan berlayar ke laut, dia sebenarnya secara tak langsung melindungi diorang daripada terkena kuasa Imu, kuasa Domi Reversi tersebut. Lagi jauh diorang dari tanah asal diorang, lagi susah Imu nak gunakan Domi Reversi daripada dorang. Jadi tindakan Roger tu bukan sekadar mencetuskan kegilaan dan persaingan mencari harta, tapi strategi untuk menyukarkan Imu menguasai dunia. Alright, point yang kedua, Roger mungkin tahu rahsia Domi Reversi dan tujuan asal Imu. Kalau teori ini betul, ini bermakna Roger tahu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang langsung tak diketahui oleh orang biasa, iaitu kunci kuasa Imu. Dalam chapter tersebut, ramai peminat berspekulasi bahawa semasa Roger menemui harta One Piece dan mengetahui kebenaran dunia, he knows how Domi Reversi works. Dia sedar bahawa kuasa itu adalah senjata utama Imu untuk mengambil alih seluruh dunia. Maka, apa yang Roger buat? Dia tak terus menyerang Imu, tak ajak semua negara berperang. Sebaliknya, dia buat keputusan yang paling pelik tetapi paling cerdik. Ciptakan kekacauan global. Dengan mengumumkan era Lanun, Roger secara automatik memecahkan sistem dunia. Orang terkuat seluruh dunia mula meninggalkan negeri masing-masing. Jadi Imu kehilangan akses untuk guna kuasa ke atas diorang sendiri. Ini bermakna semakin ramai orang yang meninggalkan kampung halaman, semakin kurang kuasa Domi Reversi boleh berfungsi. Teori ini nampak gila, tapi masuk akal bila fikir balik kenapa Roger senyum sebelum mati. Seolah-olah dia tahu tindakan itu akan membawa dunia ke arah perubahan besar. Dia tak sempat sendiri lawan Imu, tapi dia buka jalan untuk generasi seterusnya melakukannya. Alright, poin yang ketiga, teori menarik tapi ada plot hole yang Oda mungkin jelaskan kemudian. Walaupun teori ini sangat menarik, ia bukan sempurna. Ada beberapa plot hole yang peminat sendiri masih cuba isi. Pertama, Oda perlu jelaskan kenapa Roger tak terus dedahkan kebenaran kepada dunia. Kalau dia tahu Imu wujud dan dia tahu kuasa Imu berbahaya, kenapa dia pilih cara tidak langsung, indirect? Yang kedua, kenapa tak ada sesiapa pun daripada kru Roger yang tahu tentang Domi Reversi? Atau mereka tahu tapi sengaja tak cerita? Yang ketiga, macam mana Roger tahu tentang homeland restriction sedangkan kuasa tu macam baru juga muncul ketika God Valley? Semua persoalan ni mungkin akan terjawab bila Oda masuk ke arc Elbaf sepenuhnya atau semasa clash yang dinanti-nantikan antara Luffy dan Imu. Walau bagaimanapun, teori ini menjadikan Great Pirate Era sebenarnya jauh lebih
dalam maknanya daripada sekadar Roger nak bagi orang lain cari One Piece, nak memulakan the great era of pirate. Ia mungkin sebenarnya perisai dunia yang Roger bina untuk generasi akan datang. Alright, poin yang seterusnya yang keempat, loophole besar dalam Domi Reversi yang boleh hancurkan ilmu. Domi Reversi adalah kuasa paling menakutkan Imu setakat ini. Dia boleh buat manusia jadi iblis. Dia guna kekuatan Abyss dan pada masa sama boleh ambil lifespan mangsa sebagai sebahagian daripada kontrak. Kuasa ini memang sepenuhnya macam kuasa syaitan tahap final boss. Tapi teori Homeland Restriction terang-terang menunjukkan satu kelemahan besar. Kalau mangsa tak berada di tanah kelahiran, Imu tak boleh guna kuasa tu. Setakat ini, Imu hanya transform mereka yang berada di Homeland masing-masing. Giant di Elbaf, Devi Clan di God Valley. Maka kalau Luffy berada di Elbaf, dia sebenarnya berada di tempat yang Imu tak ada kelebihan. Luffy bukan berasal dari Elbaf, jadi Imu tak boleh gantikan dia jadi iblis atau tarik lifespan Luffy. Ini membuka peluang untuk Luffy bukan sahaja bertahan, tapi mungkin mengalahkan Imu dengan syarat Luffy belajar macam mana kuasa itu bekerja sepenuhnya. Dalam Final War nanti, loophole ini boleh jadi titik kelemahan Imu yang paling besar dan mungkin satu-satunya cara untuk tumbangkan dia. Tapi persoalan paling besar, adakah Imu masih ada satu kuasa lain yang belum diperlihatkan? Adakah Domi Reversi hanya kuasa tahap kedua atau Imu simpan kuasa final form? Peminat masih tertanya-tanya dan Oda confirm akan jadikan ia lebih gila daripada apa yang kita semua bayangkan. Dan pada aku personally, yes. Sebab apa? Sebelum ini ketika Nefertari Cobra dipanggil untuk menghadap Gorosei dekat dalam Empty Throne dan dia telah melihat sosok Imu. Jadi dekat situ sahaja bererti Nefertari Cobra dah pun dihukum bunuh mandatori tau. Tetapi Sabo telah datang dan kita boleh tengok pada ketika itu Imu telah jadi marah dan ditransform menjadi satu makhluk yang sangat-sangat besar tetapi dalam siluet. Jadi kat situ kita boleh nampak yang rupa-rupanya mungkin selain daripada Domi Reversi ni, Imu mungkin memiliki atau menyimpan kuasa yang hebat selain daripada kuasa tersebut. Jadi kesimpulannya, teori bahawa Goldie Roger memulakan era Lanun untuk menyelamatkan dunia daripada Imu memang sesuatu yang mind-blowing. Ia menjadikan Roger lebih daripada sekadar Raja Lanun. Dia sebenarnya perancang yang cuba melawan musuh terbesar dunia secara tidak langsung dengan memahami kelemahan Domi Reversi dan bagaimana Homeland memainkan peranan besar. Peminat sekarang melihat era Lanun dari perspektif yang sama sekali berbeza. Sama ada teori ini betul atau tidak, Oda sudah tentu akan membawa kita ke jawapan yang sebenar melalui konflik besar antara Luffy dan Imu nanti. Walau bagaimanapun, satu hal yang pasti, One Piece makin hampir ke climax dan setiap chapter makin membina hype yang tak pernah mati sejak cerita ini bermula 25 tahun yang lalu. So guys, what do you think about this theory? Please leave your thought di ruangan komen di bawah dan minta maaf anak aku bunyi bising sikit. So I guess that's all I have untuk perkongsian pada kali ini. See you guys in the next content and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah tiada henti, kami setia mengikuti.